Puan, banyaknya orang tanya produk Sendayu ke ataupun produk jamuran tu yang elok ni untuk rawat sis dengan fibroid. Okey. Assalamualaikum semua follower saya. Tadi sambungan pada video tadi lah sebenarnya. Okey, sebenarnya saya suka nak berkongsi sebelum saya nak cerita produk saya ni, apa yang bagus untuk rawat sis atau fibroid. Pertama sekali saya akan tanya pengguna saya, dia punya stage tahap mana. Kalau tahap awal, tahap 2 ataupun tahap 3 masih boleh lagi. Kalau tahap 4, cara rawatannya lain pula. Okey, sebelum cakap pasal produk yang saya buat, sama ada Sendayu Tinggi ataupun Jamu Ratu Malaya, saya suka melihat juga perubatan alternatif yang orang lain buat. Salah satunya ialah rawatan secara Islam yang dibuat oleh suami saya. Suami saya ni ada seorang pesakitnya yang ada fibroid yang dah bedah banyak kali. Lepas tu datang lagi fibroid dia. Sampai dia kata, ustaz, dia kata saya tak mampu nak, saya dah tak tahan nak bedah. Ada tak cara lain? Jadi suami saya bagi dia air zam-zam, sarang angkut-angkut tu mesti ambil dalam rumah dia sendiri. Lepas tu dia pakai daun semalu. Lepas tu ditumbuk semua bahan tu, ditepek pada kawasan yang dah bedah tu. Tempat kawasan fibroid tu lah, bukanlah dalam perut ya, dekat luar perut. Dah ditepek, katanya hari nak bedah tu doktor terkejut macam mana fibroid tu boleh kejut. Dan suami saya bagi juga Mustanir. Okey. Tadi dah bercakap tentang rawatan orang lain ya, iaitu suami saya. Cara rawatan yang bukan kaedah makan, tapi dia bagi makan Mustanir. Mustanir tu ni lah. Okey, ni lah dia. Okey, tapi bila orang yang ada fibroid, ada sis, saya dah banyak jual masa Sendayu Tinggi, iaitu Lucimed, Difolia, Sedik Ero. Kenapa 3 produk ni? 3 produk ni dia mempunyai formula yang berbeza-beza dan juga bila makan memang nampak sangat kesan pengecutan tu dan tak perlu dibedah. Harganya taklah mahal sangat, dah RM28, RM30, tapi almost dalam RM100 lah 3 botol tu. Dan dah dekat 20 lebih Sendayu Tinggi, alhamdulillah banyak dah orang makan, berkesan. Tetapi dalam produk Jamu Ratu Malaya, iaitu kalau dah tahap 4, dah tahap yang dah besar sangat, tak boleh makan, ni pengguna selalu tanya, boleh tak makan fibroid kalau dah tahap besar makan Royal V? Tak boleh. Itu bezanya. Sebab Royal V ni dia sangat tinggi hormon. Bila tinggi hormon, makanan yang mengandungi phytoestrogen yang tinggi, dia akan menyebabkan sis tu akan berkembang lebih banyak. Tetapi kalau tahap 1, 2, boleh lagi makan Royal V. Tetapi kalau nak cepat baik dia punya sis tu, eloklah makan dengan Mustanir. Okey, kalau tahap 4, dia perlu makan dia perlu makan Mustanir kalau Jamu Ratu. Kalau Sendayu Tinggi, dia perlu makan Lucimed tak ada pada saya sebab stok dah habis. Okey, ini Sedik Ero, ini Difolia. Dosnya ialah semua 2 waktu pagi dan juga petang. Kalau orang yang ada fibrosis, dia kena ambil Mustanir 2 pagi 2 petang. Tetapi jangan lupa untuk buat pemeriksaan di hospital untuk melihat tahap fibroid dan sis mereka. Dan sedikit perkongsian saya, tadi saya ada cakap dekat video kan, punca-punca orang yang dapat sis atau fibroid ialah melalui pemakanan kita. Sebab tu kacang soya pun sama juga akan menyebabkan sis atau fibroid. Dan selalu masa lagi tak dah panjang sangat. Okey, tak apa, nanti saya akan cerita lagi di video yang seterusnya, insya-Allah. Dengan ilmu bonda yang tak seberapa ni, bonda nak kongsikan tentang pemakanan yang mengandungi estrogen ataupun phytoestrogen yang menyebabkan lelaki banyak hormon perempuan. Dan perempuan dengan lelaki ni sebenarnya mereka saling memerlukan estrogen dengan hormon testosteron, yang mana kalau perempuan yang energetik macam saya ni memang banyak tinggi hormon lelaki, sebab tu sangat bertenaga. Yang penting kewanitaan tu wajib ada.